bagi kena semaya, tiba-tiba dia tak maya. Paling asah lah, paling asah. Nah, kita teh dah tanya jemaah kuliah duha muslimat ni. Nah, 2 3 tepat kita teh tanya. Kalau mazhab kita lah. Nah, kalau hik ni putus di dalam waktu yang kedua. Waktu kedua ni maknanya asar atau iso. Dia boleh jamak ke? Dua tu zuhur dengan asar, jadi asar tu jadi waktu kedua. Nah. Kalau hik putus pada waktu kedua ni, wajib dia qada zuhur. Mayasa wajib qada zuhur. Tu. Kebanyakannya kak. Nah, kita teh tanya dah tu. Kebanyakan tak tahu. Tak tahu. Jolo kau tak aja dengar. Banyak ke. Tak percaya klik terus tanya bini rumah. Asal putus hik zuhur tu kena maya geduk. Banyak ke kak. Maya asal apa sabit gapo zuhur. Zuhur ada hik lagi. Putus iso ngorik kena maya geduk. Mazhab kita wajib qada maghrib tu. Sebab gapo? Sebab waktu zuhur ni dia boleh masuk dalam asar. Buktinya time jamak takhir. Bila kita musafir jamak takhir tu, kita boleh bawa zuhur ni pergi ke asar. Jadi bila seorang perempuan tu berhenti hik tanya asar, zuhur tu dia kena maya juga kerana waktu zuhur tu dikira ada dalam asar tu. Bila dia putus hik tanya, so dia wajib juga qada maghrib kerana waktu maghrib tu dianggap ada dalam waktu iso. Tak. Tapi kalau dia putus hik tanya ngorek, dia tak perlu qada asar. Sebab asar tak boleh masuk oleh ngorek. Dia putus hik subuh, tak perlu qada iso. Sebab iso tak boleh masuk oleh subuh. Tak. Kebanyakan apa kak? Ngangu lah aku. Lu suka tanya. Jolo tak? Jolo ke? Tak. Banyak ke. 3 mazhab tu. Syafi'i, Hambali, Maliki. 3 mazhab gitu tu. Nah. Kecuali Hanafi. Hanafi tak perlu qada. Cuci asar, maya asar lah. Zuhur tak payah. Mazhab Hanafi. Jadi biasa kak kita royak benda tu. Demo ni duk heret, duk sakit kepala, nak kira gano ustaz. Hamba kata kena kira daripada balik gitu. Lah ni putus hik dah, ni boleh. Ni 55 putus hik kata dah daripada balik gitu. Tolak 55, tolak 15. 40 tahun, kira 40 tahun. Hik sebulan kali. Maka kira umur 15 hari tu bulan Januari bila berhenti hik. Ni. Bulan Februari bila berhenti, bulan Mac bila berhenti. Mampu tak boleh nak tahu. Ni, lah ni umur 60. Nak umur 15 hari tu, bulan 1 umur 15 hari tu, buku berapa berhenti hik? Mana nak tahu. Tu dah. Kata dia tak ngaji memang payah lah. Lepas tu ke mana? Baru kita pergi mazhab Hanafi tu. Tak apalah. Benda lepas dah tu. Mazhab Hanafi tak wajib qada. Tak kira tu mazhab Syafi'i tu. Di hal lepas dah tu kat buah atas mazhab Hanafi sudah lah. Sudah sakit kepala lah waktunya. Cuma kena tobat lah. Tak ngaji kena tobat. Maya tu tak perlu qada, boleh buah atas mazhab tu. Tak apalah. Sudah sakit kepala lah waktunya. Tapi nak ajaknya kena ngaji. 80 tahun rakoi so waktu duk baca kata hik benda bukan hik. Kalau besok kalau dejopo lah, kalau dejopo. Ambo cek mula dedah jopo. Orang tua aja basi. Istilah dia basi. Hik berhenti tu jangan lorak mandi ya tu. Basi dulu 2-3 waktu takut mari pula. Ni ajar bodoh kali ni. Cari 1000 butir ketak untuk jumpa orang ni. Mari mana tak ajar ni. Berhenti darah tu ya tu. Jangan lorak mandi. Jangan lorak maya. Asal tu berhenti tu. Jangan lorak maya asal tu. Basi tu ya tu. Ngori ko iso ko. Iso tu cek. Tak ada juga.
Baru mandi dah ya. Lepas tu asal tu qada asalnya. Tu dah. Sengaja qada semaya mengeluarkan waktu daripada waktu semaya ni berdosa besar. Dikira macam meninggalkan semaya juga. Meninggalkan semaya mazhab Syafi'i dosa besar. Mazhab Hambali tinggal semaya dengan sengaja kafir. Mazhab Hambali ni. Mazhab Syafi'i selagi dia pergi wajib berdosa besar lah. Dia tinggal tapi dia yakin wajib maya, tapi dia tinggal. Okey, berdosa besar tak kafir. Mazhab Hambali pakai zahir hadis faqad kafara jihara. Kafir orang tinggal maya ni. Huano, basi tu. Mazhab Hambali kafir weh. Kafir ni huano kafir kalau mati tekot tu tak boleh sipeh tanah perkuburan Islam. Lo lepas aku ale-ale rok gitu ya. Mandi tak boleh, maya-maya tak boleh, mandi tak apa. Maya-maya tak boleh. Tanah kubur Islam tak boleh lepas aku tu pergi-pergi. Kafir. Ni. Tapi mujur nama mazhab Syafi'i tu dia khilaf lagi dosa besar kafir dok. Basi ni. Bahkan kamu ingat cecek ulama bahasa Jepun bukan dua waktu yang suruh basi, sehari terus dia suruh basi. Ni enggak gelo. Bertiasa jangan agak mandi maya. Takut mari pula. Lepas tu boleh sehari. Sehari. Gelo sehari. Kamu ingat ada kecil-kecil mula tu Jepun ajaran basi ni. Dahsyat sehari dia suruh dia boleh buat tarakah gitu ya. Sama-sama sayang dia boleh mamuh colek. Tu berti lagu jangan lorak maya kata takut mari pula. Dia takut mari pula. Ayat tu gurang pun mudah ya. Dia takut mari pula. Dia tak takut tak mari. Dia takut mari pula semandi lagi, takut mari pula lagu. Dia tak takut kalau tak mari. Kalau tak mari bermaksud betul dah dia mau kena maya asal tadi tu. Pada mau tak maya. Tak maya berdosa besar. Dia mau tak takut tu. Dia tak takut tak mari, dia takut mari. Betul tak? Dahsyat ni ni. Lelah belakang ni. Okey, puas lah. Okey, puas.